Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan bahawa pihak yang masih membangkitkan isu melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan isterinya Datin Seri Rosmah Mansor sebenarnya sudah kehabisan idea untuk dijadikan bahan kempen. Menurut laporan Malaysia Gazette, pengerusi Barisan Nasional itu meminta semua pihak yang terus memainkan isu berkenaan sepanjang kempen pilihan raya negeri Johor agar menghentikan tindakan tersebut dan memberi tumpuan kepada perkara yang lebih relevan. Saya ingat kawan-kawan kita ini kurang modal ke apa? Saya ingat cukuplah benda tu, cukuplah. Itu isu pilihan raya umum ke-15 dulu. Dah selesai dah. Ini Johor tau. Tumpu pada Johor, katanya dalam sidang akhbar selepas program sesi libat urus bersama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri Johor di sini hari ini. Sementara itu, Rosmah semalam mengecam tindakan timbalan pengerusi DAP Ngah Korming yang didakwa menggunakan wajah dan imejnya dalam poster kempen PRN Johor. Beliau menegaskan bahawa Korming yang juga merupakan seorang menteri sepatutnya mempamerkan amalan politik yang lebih matang dan tidak menyebarkan bahan yang disifatkannya sebagai fitnah serta mengandungi unsur manipulasi. Dalam perkembangan lain, Ahmad Zahid turut mengalu-alukan kesediaan PAS untuk menjalin kerjasama, termasuk menawarkan kerusi kepada UMNO sekiranya BN tidak memperoleh majoriti mudah bagi membentuk kerajaan negeri. Baguslah, insya-Allah okey, ujar beliau.